Risma binti Maizo. Saya Natasha Rafi Jazba. Saya Diana Kusnihani Nisa binti Saiful Nisa. Jadi kami dari Pulang Tiga. Jadi pada hari ini Kami akan buat tutorial cara untuk melakukan sektor lontar peluru. Jom saksikan bersama kami. Baiklah, langkah pertama sebelum kita melangkah sektor lontar peluru padang, kita mestilah menanda setiap ukuran yang telah ditetapkan pada tali fotografi menggunakan pita peluru agar garisan sektor kita itu menjadi lebih sempurna. Jadi, jom kita saya. Yang pertama sekali ukuran dia 0.75 mm. Jadi tanda pada tali rafia. Okey, seterusnya 1.067 meter. Ukuran yang ketiga ialah 3 meter. Ukuran seterusnya 6 meter. Seterusnya 8 meter. Seterusnya 19.079 meter. Dan yang terakhir sekali ialah 20 meter. Jadi setelah kita menanda setiap ukuran yang telah ditentukan, marilah kita sama-sama memulakan untuk melakarkan sektor lontar peluru yang sebenar di padang. Jadi langkah pertama kita mestilah menanda titik tengah menggunakan tepung. Langkah seterusnya, kita perlu buat garis putus-putus sepanjang 8 meter. Dan ini bagi kemudahan kita untuk melakukan teorem Pythagoras. Baiklah, jadi ini adalah ukuran 1.067 meter bagi jejari bulat. Tandakan dengan tepung. Bahagian iaitu kanan dan kiri. Tujuan kita melakukan garis sepanjang 0.75 meter ini untuk memberikan panduan kepada seseorang atlet lontar peluru. Selepas mereka melakukan lontaran, mereka perlu keluar di bahagian belakang garis 0.75 meter. Sekiranya mereka keluar ke hadapan garis 0.75 meter ini, lontaran yang dilakukan oleh mereka akan menjadi batal. Seterusnya, kita perlu melakukan garis putus-putus sepanjang 3 meter untuk melakukan teorem Pythagoras. Dan ini kerana di bahagian sini merupakan sudut 90 darjah. Jadi, kita perlu letakkan panjang ini pada titik tengah yang terdahulu. Pada setelah itu, kita harus meletakkan tiga teorem Pythagoras ini. Kita melakukan garisan sebanyak 5 meter. Jadi, cara untuk kira berapa meterkah sudut garis bagi menghasilkan sudut sebelah ini adalah dengan menggunakan formula teorem Pythagoras, iaitu kita letakkan sini sebagai A, B dan juga C. Jadi formula teorem Pythagoras, jadi kita masukkan nilai iaitu A possible bernilai 4 meter dan B possible bernilai 3 meter. Jadi setelah kiraan kita dapati garisan kedua teknik ini adalah sepanjang 5 meter. Baiklah, tujuan sebenarnya kita melakukan ukuran teorem Pythagoras adalah untuk mendapatkan sudut 90 darjah untuk menghasilkan garisan centerline bagi memudahkan para atlet lontar peluru. Okey, seterusnya tandakan panjang pada bahagian akhiran 3 meter yang kita tandakan tadi untuk membuat garis ataupun centerline sepanjang 19.079 meter.
Okey, seterusnya kita akan membuat garisan sepanjang 12 meter. Okey, garisan 12 meter dengan garisan sisi ni akan bertemu dengan antara satu sama lain, menghasilkan suku sektor sebanyak 34.92, di mana ini merupakan kawasan seseorang atlet perlu menutup di dalam kawasan tersebut sahaja. Dan langkah seterusnya kita panjangkan sudut di tengah untuk kita membuat sudut sektor lontar peluru bagi memudahkan lontar peluru untuk melontar peluru pada kawasan yang telah ditetapkan, iaitu kita buat garisan pada kedua belah kiri dan kanan sebanyak 34.1 darjah. Sekarang bagaimana kita nak cari atau kita nak dapatkan sudut di tengah ini sebanyak 34.92 darjah. Itu dengan cara yang pertama sekali, setelah kita gariskan atau menandakan garis 19.039 meter ini, kita buat satu garisan 12 meter di bawah dan pastikan dia bertinggi di sini. Setelah itu kita perlu buat garisan sisi segitir ini, yang mana garisan ini perlu dipanjangkan sehingga dia menyentuh dan bersilang pada garis hujung garisan 12 meter ini sama juga dengan sebelah ini. Jadi titik pertemuan ini akan menentukan sudut pada sektor ini sebanyak 34.92 darjah. Akhir sekali kita akan padam garisan putus-putus yang telah kita buat sebentar tadi, kerana garisan putus-putus ni hanya dibuat sebagai panduan untuk kita melakukan sektor lontar peluru. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini sahaja. Jadi inilah hasilnya.